dari segi critical illness, kita telah membayar pampasan sebanyak 25.5 juta. Ada yang sakit, ada yang masuk hospital. Kita telah membayar pampasan sebanyak 483 juta untuk medical sahaja. Kalau you campur semua jumlah tu, memang satu jumlah yang cukup besar sebenarnya. Walaupun kita mendapat contribution dari sebanyak 2.6 bilion, tapi jumlah pampasan yang kita bayar tu pun banyak tu juga. Tapi macam mana kita buat keuntungan? Kita buat daripada reserve yang kita kumpulkan pada tahun-tahun yang lepas. Yang dah banyak tahun kita kumpul. Satu lagi dari segi investment. Macam itulah syarikat buat profit. Memang satu pencapaian yang baik, mencapai keuntungan yang banyak, tapi kita tetap bagi balik kepada masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah zakat yang kita keluarkan berdasarkan prestasi keuangan kita terus meningkat. Pada tahun 2024, kita telah agihkan zakat kita adalah sebanyak 34.6 juta, dan pada tahun 2025 zakat yang kita akan agihkan adalah sebanyak 44.5 juta. Bagi saya yang jumlah yang cukup besar. Kalau nak membandingkan dengan any takaful operator in Malaysia, tak banyak tu pun zakat yang diorang keluarkan. Jumlah 44.5 juta zakat tu, just imagine berapa ramai yang kita boleh bantu. Daripada 44.6 juta zakat yang kita agihkan, 50% kita akan agihkan kepada semua pusat zakat di Malaysia. Itu lebih kurang 22.2 juta. Selebihnya kita akan agihkan secara direct kepada mereka yang layak untuk menerima zakat. Dan kita ada strategi tertentu. Dan kita agihkan zakat yang paling besar sekali, iaitu 60% daripada zakat direct yang kita agihkan, kita akan agihkan untuk tujuan education. Kita tahu untuk keluarkan keluarga daripada kemiskinan, the right education given to these people, actually diorang dah yang boleh keluarkan keluarga mereka daripada kemiskinan. Pada tahun lepas pun kita telah agihkan sebanyak lebih kurang 7 hingga 8 juta untuk education semata-mata. Sebab apa? Bila kita keluarkan zakat, kita cuba bantu masyarakat, kita tengok kepada impact. Bukan setakat you bagi something, lepas tu tak ada apa. Apa yang kita buat pada tahun lepas in term of community, for example, kita telah keluarkan zakat ataupun bantu nelayan-nelayan di Tawau dan juga di Sempurna. Kita bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Sabah, juga kita bekerjasama dengan Angkasa. Kita keluarkan sistem yang cukup tepat untuk tengok apa jenis ikan dan di mana ikan ada. Maknanya nelayan sekarang ini bukan lagi keluar untuk mencari ikan, tapi untuk mengambil ikan. Hasil daripada projek tersebut, actually pendapatan mereka ataupun hasil tangkapan mereka telah meningkat 2 hingga 3 kali ganda. Alhamdulillah. Itu yang kita nak.